Okay geng, hari ni 7 Mei pukul 12.30 hari. Aku baru balik daripada apa mana? Aku masuk paduan ni, Biggest Loser yang dianjurkan oleh Kementerian Belia dan Sukan Negeri Terengganu, peringkat Negeri Terengganu. Dan yang menariknya, yang pemenang dapat 1,500. Tempoh kontes ni selama 3 bulan. Jadi hari ni dia ambil belakang berat dan ada sesi taklimat lah berkenaan apa itu kalori, apa itu body mass. Dia bagi penerangan dan bagi aku sangat bagus sebab dapat ilmu. Aku perlu ambil berapa, aku kena kurang berapa, jadi kita boleh tahu sebab body orang ni lain. Jadi Alhamdulillah satu ilmu untuk aku. Dan peraduan ni bagusnya sebab yang menang tu insya-Allah sihat pun boleh, hadiah pun boleh. InsyaAllah lah. Nanti aku akan update lah perkembangan insya-Allah.